Sebagai Ketua Negara, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah simbol kepada ketaatan warga Malaysia kepada undang-undang dan perlembagaan. Panji-panji diraja yang berwarna kuning mempunyai jata Malaysia di tengah-tengah yang dikelilingi oleh dua karangan padi. Warna kuning adalah warna diraja dan karangan padi yang berwarna keemasan melambangkan kemewahan atau kemakmuran. Manakala reka bentuk jata Malaysia di tengah-tengah adalah menunjukkan bulan dan bintang yang mempunyai 14 cabang adalah menunjukkan 14 buah negeri yang menjadi komponen negeri dalam Malaysia serta memaparkan Islam adalah agama bagi Malaysia. 5 bilah keris adalah melambangkan 5 buah negeri-negeri Melayu bukan bersekutu sebelum merdeka iaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Di bahagian kiri perisai, terdapat sebatang pokok pinang dan jambatan yang mewakili negeri Pulau Pinang. Di bahagian kanan perisai, terdapat sebatang pokok Melaka yang mewakili negeri Melaka. 4 panel perisai yang mempunyai ukuran sama di tengah-tengah yang mana mengandungi beberapa warna iaitu warna putih mewakili negeri Pahang, merah dan kuning adalah warna negeri Selangor, hitam dan kuning menunjukkan negeri Perak dan merah, hitam serta kuning bagi negeri Sembilan. 4 buah negeri ini adalah asal-usul negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Sarawak dan negeri Sabah dilambangkan dengan jata negeri masing-masing. Di antara kedua-dua lambang tersebut terdapat sekuntum bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan negara kita. Cogan kata bersekutu bertambah mutu yang bermaksud semangat bermuafakatan akan mempererat perpaduan antara rakyat di Malaysia. Panji-panji diraja adalah simbol kepada kewujudan institusi yang di-Pertuan Agong.